lahu kufuwan ahad. Maka imam pun rokok, Allahu Akbar. Itu satu rukun fi'li. Saya sebagai makmum sedang baca surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Dah dua rukun fi'li. Saya masih lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Imam pun sujud, Allahu Akbar. Tiga rukun fi'li. Saya baru waladdallin. Imam dah sujud. Batal sembahyang saya. Sebab saya tertinggal daripada imam saya tiga rukun fi'li. Habis. Itu kalau tempat-tempat ketika-ketika yang ada rukun fi'li. Bagaimana pada ketika-ketika tidak ada rukun fi'li? Pada masa tidak ada rukun fi'li. Contohnya, seperti tasyahud akhir. Kadang-kadang imam dah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum masih sujud lagi. Maknanya makmum tak bangun-bangun daripada sujud lagi. Ini yang bahaya ni. Ataupun imam dah baca separuh tasyahud akhir. Makmum masih sujud lagi. Pada ketika itu mana ada rukun fi'li? Maka di sinilah ada setengah pendapat ulama mengatakan bahawa pada ketika-ketika dan masa tidak ada rukun fi'li, maka jarak masa tiga rukun fi'li tadi diambil kira. Contohnya, imam rokok, baca 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, imam sujud. Berapa lama masa itu? Kalau sekiranya kita mengatakan lamanya 1 minit, maka kalau ada makmum-makmum yang terkemudian daripada imamnya melebihi 1 minit, mengikut jarak masa 3 rukun fi'li tadi, maka sembahyang juga batal. Sebab itulah, dalam hal ini, bila mana kita sembahyang berjamaah, bila mana kita niat, adaan makmuman, kita sebut perkataan makmum, maka hendaklah kita mengikut imam. Imam rokok, kita rokok. Soal nak baca doa panjang-panjang, itu sunat saja. Jangan kita tamak yang sunat hingga terluput yang wajib. Jangan tamak nak baca sunat, ditakuti salat kita batal. Itu maknanya yang ke-13 ialah terkemudian daripada imam 3 rukun fi'li atau mengikut jarak masa selama 3 rukun fi'li. Dan yang akhir sekali di antara perkara-perkara yang membatalkan salat ialah murtad wal-'ayaz billah. Artinya kalau ada orang-orang yang sedang salat, tiba-tiba dalam salat itu dia murtad. Sama ada murtad melalui niat dan qasad, murtad melalui perkataan, murtad melalui perbuatan. Maka dengan cara ini, murtad itu murtad dah wal-'ayaz billah, maka salatnya secara automatik terbatal. Jadi inilah di antara apa yang digaris oleh para ulama, 14 perkara tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Mudah-mudahan insya-Allah terpelihara kita, terhindar kita daripada 14 perkara ini agar salat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.